12 jenazah yang bau dia sangat harum and masih elok. Benda ni jadi waktu tahun 2013 tau, dekat Kampung Batu Badak, Segamat, Johor. Diorang kena pindahkan mayat, and semasa proses pemindahan mayat tu ada benda pelik lah yang berlaku. 12 jenazah yang dikebumikan dalam 8 tahun ke 13 tahun yang lalu, tapi bila digali tu masih elok, masih rapi dia punya kain kafan, and dia bau wangi. Dia punya kain kafan pun masih elok macam baru je dikebumikan semalam. So berita ni jadi sangat gempar lah. Ramai orang tertanya-tanya apa amalan 12 orang jenazah ni sampai Allah pelihara jasad mereka dalam kubur. Kalau ikut logik, kalau mayat tu dah 8 tahun yang lepas, sepatutnya dah reput, hancur, tinggal tulang. Tapi yang peliknya ni masih elok and bau harum pula tu. And then adalah berapa orang waris jenazah yang cerita perangai ahli keluarga mereka masa masih hidup. Ada seorang ni, mak dia cikgu agama, and mak dia ni sangat suka ajar kanak-kanak mengaji Al-Quran. Mak dia pun selalu sangat zikir, selawat, and rajin bersedekah juga. Ada satu lagi jenazah yang masih elok, yang orang cakap memang dia ni seorang yang warak. Mulut dia memang tak lekang baca Al-Quran setiap kali ada masa. And ada juga yang seorang lagi ni, arwah ni memang seorang yang sangat penyabar, tak pernah marah orang langsung, and suka sangat tolong orang lain yang dalam kesusahan. Pasal keadaan jenazah yang bau harum ni, Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, nyawa orang mukmin kalau keluar daripada jasad memang bau harum macam minyak kasturi. Kalau nyawa yang keluar daripada jasad orang kafir, bau busuk seperti bangkai. So bila dengar kisah 12 jenazah yang masih elok dan bau harum ni, itu sebenarnya adalah bukti kasih sayang Allah terhadap orang yang beriman, yang jaga iman dan amal dia. Mungkin kita tak kenal pun siapa 12 jenazah tu, tapi apa yang kita boleh nampak, Allah tu memang tak pandang status, tak pandang rupa kita, tapi pandang amalan kita. So kalau korang nak belajar cara pengurusan jenazah daripada A sampai Z, korang boleh dapatkan buku pengurusan jenazah dan talqin ni dekat link pembelian dekat bawah.